this one is quite important, yang mana dari sudut perspektif Gaza, adakah 100%, kita kata 100% memang mengharap secara langsung daripada Iran? Tak betul sebenarnya. Kena tahu bahawa di sepanjang 2 tahun perang, bagaimana mukawamah ini dia dia self sustain untuk untuk berlawan dengan Israel. Roket Yasin, semua itu adalah datang daripada engineer daripada Gaza. Tapi kita memang tak boleh nak menafikan bahawa Iran memang ada membantu secara langsung sebelum perang. Maksudnya membawa teknologi engineering, membantu Hamas, gerakan mukawamah ini dari sudut kita nak kata dari sudut pengupayaan drone, teknologi drone dalam mukawamah ini untuk menjadi lebih baik. Teknologi roket